Okey, 5 tolak 21 sama dengan negatif 16. Okey, sebab apa nombor 21 lagi besar dari 5. Jadi kita ambil nombor 21 tu, ambil negatif tu untuk kita letak kat depan 16 tu. Okey, seterusnya. Okey, negatif dia akan bertukar menjadi positif. 4Q sama dengan 16 sahaja. Tak ada negatif lah sebab kita dah samakan dia. Jadi 16 bahagi 4. Okey, akan dapatlah 16 bagi 4 dapat 4. Okey, seterusnya kita nak cari nilai P. Okey, nilai P ni kita boleh cari dengan letakkan Q dalam persamaan linear. Salah satu persamaan linear yang ada dekat sini, sama ada 3P tolak Q sama dengan 5 ataupun P tambah Q sama dengan 7. Okey, boleh pilih salah satu. Cikgu pilih adalah P tambah Q sama dengan 7. Kita cuma gantikan je nilai Q ke dalam persamaan yang ni. Okey, jadi P tambah dengan 4 sama dengan 7. Okay, jadi kita perlu tinggalkan P seorang. Jadi kita perlu alih. Bila alih, negatif beralih ke belah sana, dia akan jadi negatif. Jadi P sama dengan 3. Jadi kita dah dapat dah. Okay, nilai P berapa? Nilai Q berapa? Nilai P sama dengan 3. Manakala nilai Q kita dapat 4. Okay. Dapat sesuatu? Komen.